Guys, isu ini bukan isu kecil. Ia melibatkan laporan audit yang membangkitkan persoalan tentang belanjawan 28 juta ringgit bagi projek My Digital ID. Didakwa dibelanjakan tanpa kelulusan sewajarnya. Apa yang berlaku? Jom, banyak saya nak dedahkan persoalan integriti yang berlaku dalam kerajaan Madani sekarang ni dalam video kali ini. Menurut laporan berita tersebut, audit telah flag ataupun menandakan bahawa sejumlah 28 juta ringgit telah dibelanjakan sebelum kelulusan rasmi diperolehi ataupun tanpa prosedur kelulusan yang lengkap. Dalam tadbir urus keuangan kerajaan, setiap perbelanjaan awam mesti melalui proses kelulusan yang jelas daripada peruntukan bajet, kelulusan kementerian berkaitan sehinggalah pengesahan perbendaharaan. Bila audit membangkitkan isu tanpa kelulusan, ini bermaksud wang itu semestinya hilang ataupun diseleweng. Tetapi ia menunjukkan kemungkinan berlaku pelanggaran tata cara keuangan, ketidakpatuhan prosedur ataupun kecuaian dalam urus takbir tersebut. My Digital ID pula ialah sistem pengenalan digital nasional yang bertujuan memudahkan rakyat mengakses perkhidmatan kerajaan secara dalam talian. Satu komponen penting dalam agenda pendigitalan negara. Projek digital seperti ini biasanya melibatkan kos pembangunan sistem, keselamatan cyber, integrasi pengkalan data dan penyelenggaraan teknikal. Namun, persoalan utama di sini ialah accountability. 28 juta ringgit bukan jumlah kecil-kecil anak. Dalam konteks belanjawan negara, setiap ringgit adalah wang rakyat. Jika benar berlaku perbelanjaan tanpa kelulusan yang sepatutnya, ini menimbulkan isu ketulusan, integriti dan disiplin fizikal. Dalam amalan keuangan awam, audit berfungsi sebagai mekanisme semak dan imbang. Bila audit pun tegur, ini memberi isyarat bahawa ada kelemahan sistem yang perlu diperbaiki, sama ada dari sudut prosedur, pemantauan ataupun kelulusan projek itu sendiri. Now, sekarang ni, bola berada di gelanggang pihak kerajaan Madani. Maka kerajaan Madani perlu jawab dan tampil memberi penjelasan secara terbuka. Adakah perbelanjaan ini dibuat dalam keadaan mendesak? Adakah kelulusan menyusul selepas ini atau wujud kecuaian dalam pentadbiran urus takbir kewangan ini? Isu sebenar bukan semata-mata angka 28 juta ringgit. Ya, isu ialah kepercayaan rakyat terhadap sistem dan integriti dalam kerajaan Madani yang dilihat semakin lemah dan longlai. Dalam era digital ni, negara mahu rakyat yakin guna My Digital ID ni. Tetapi untuk bina kepercayaan digital, asasnya mesti melalui kepercayaan terhadap urus takbir itu sendiri. Okey guys, apa pandangan anda semua? Adakah ini semua isu prosedur biasa dalam projek kerajaan atau ada tanda kelemahan serius dalam pengurusan keuangan awam? Komen pandangan anda dekat bawah.